Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma 'allimni ma jahiltu. Kita buka muka surat 130. 130 pasal kedua. Pasal kedua, cara meninggalkan maksiat hati. Ini maksiat batin. Jadi pasal yang kedua dalam pengajian ilmu tasawuf kita, yaitu Imam Ghazali nak bicarakan bagaimana untuk mengubati hati. Nak mengubati hati yang berdosa. Ketahuilah bahawa sifat yang dicela yang ada di dalam hati itu banyak. Imam Ghazali kata banyak. Benda berdosa yang ada dalam hati ini banyak. Dan jalan menyucikan hati daripada kekotoran itu panjang. Maksud panjang maknanya masa tu lama. Mengambil masa yang lama nak cuci hati. Payah. Kalau kereta kita cemar, pergi pak basuh setengah jam siap. Kalau kain cemar, pergi kedai dobi sebentar siap. Ada pun nak cuci hati yang penuh dengan dosa ni, maksiat hati. Ini mengambil masa yang lama. Manakala cara mengobatinya, mengobati maksiat hati ini, dosa hati ini, romek maknanya amat susah. Susah. Ilmu dan amal untuk mengobati hati telah hilang secara menyeluruh. Kerana manusia telah lupa tentang diri mereka dan kesibukan mereka dengan perhiasan dunia. Ini kata Imam Ghazali. Jadi sebab apa? Nak bersihkan hati daripada dosa ni payah. Kerana apa? Kerana ilmu ataupun amal untuk mengubati hati ni telah hilang secara menyeluruh, ibarat kalau benda agak pupus. Orang tak mengaji dah cara-cara bagaimana nak cuci hati. Orang tak mengaji nak cuci hati ni, jadi Imam Ghazali kata hilang. Mana pupuh dah. Tak ada orang belajar macam manalah aku nak cuci hati aku ni dengan perasaan benci, marah, dendam, hasad, dengki. Orang tak mengaji dah. Maka hilang silah. Hilang silah. Pasal apa hilang silah tu? Pasal manusia sibuk dengan perhiasan dunia. Bila kita tengok orang naik pangkat, kita mari perasaan dengki. Kerana kita nak naik pangkat juga. Jadi kita pun dengki ke orang, pasal kita nak naik pangkat. Jadi nak ubah hati supaya jangan dengki ke orang tu, hilang silah tak tahu mana. Hak dia nampaknya aku nak mengatasi dia, aku nak lebih dari dia, aku nak. Dan kami, kata Imam Ghazali, telah sebut sekali berkenaan dengan masalah ini, masalah hati ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, pada tempat yang membicarakan al-muhlikat, yakni perkara yang membinasakan, dan pada tempat membicarakan al-munjiyat, perkara untuk mendapatkan keselamatan. Maknanya kalau kita nak tahu perkara yang ubat nak cuci hati supaya selamat, maka kena belajar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi sekarang, kata Imam Ghazali,
kami ini Imam Ghazali, kami mengingatkan kamu 3 perkara daripada sifat yang jahat hati. Nah, benda hok jadi jahat hati ini banyak. Maka di sini Imam Ghazali kata kami nak beritahu 3 perkara. 3 perkara. Kalau boleh jaga 3 perkara ni, hak lain tu mudah lah. Hak besarnya 3 perkara. Pucuk jadi hati kita ni somak dengan dendam, dengan deki, dengan marah, dengan cemburu, dengan apa. 3 perkara besar. Iaitu 3 perkara ni sifat yang biasa wujud di kalangan ulama zaman ini. Maksud ulama ni orang bijak pandai. Orang semakin tinggi ilmu, semakin tinggi pangkat, semakin banyak sifat hati yang tak baik. Ulama tu maksudnya orang yang bijak pandai ni, semakin bijak, semakin tinggi orang mengaji, semakin banyak maksiat. Dan merupakan supaya kamu dapat jauhi daripadanya 3 perkara ni. Kerana sifat ini, sifat 3 perkara ni membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan pokok bagi beberapa sifat yang tercela. Maksudnya apa? 3 perkara ni merupakan punca segala kejahatan. 3 perkara. Kalau kita boleh buat 3 perkara ni, hak lain mudah lah. Hak banyak-banyak lagi mudah lah. 3 perkara ni punca segala kejahatan. Punca maksiat hati. Mana dia 3 perkara? Sifat yang tercela ni. Kalau kita boleh buat ni, insya-Allah lain mudah. Mudah Imam Ghazali. 3 perkara ni merupakan asal usul bagi sifat yang dicela oleh agama. Asal usulnya bermula pada 3 perkara. Mana dia 3 perkara? Iaitu yang pertama, hasad, deki. Yang orang duk main cah keting, duk main jatuh, duk cokek kat belakang, deki. Kita naik, orang cokek kat belakang nak usah jatuh. Pucuk mana? Deki. Deki. Kerana deki. Bila kerana deki ni, orang sanggup pergi jumpa Tok Bomo, nak suruh pakai ilmu sihir, nak suruh binasa adik-beradik, nak suruh binasa jiran. Akhir deki. Dia deki tengok adik-beradik dia ni berjaya, lebih maju. Dia pergi jumpa Tok Bomo, nak suruh Tok Bomo sihir. Biar jadi gila, jadi bengung, jadi sakit perut, tak boleh tidur. Ada. Pucuk deki. Adik-beradik deki ada. Gelo pergi Bomo nak suruh jadi gila. Kerana deki. Ini besar pucuk. Jadi deki ni apa dia? Deki ni iaitu supaya hilang nikmat yang ada pada orang. Biar nikmat tu tak boleh ke dia pun tak apa, asal hilang. Tengok orang naik pakak, kita nak suruh jatuh. Tengok orang menego maju, nak suruh bengkerak. Tengok orang segar, dia doa bila lah nak kena COVID-19 dia tu. Deki. Deki. Ini pucuk. Pucuk pada deki ni kan. Tengok orang meniaga laku, kita kurang laku. Mula nak cari ilmu sihir, nak cari ilmu guna-guna lah. Deki. Pucuk deki. Jadi deki, hasad ni deki ni maknanya kita cita-cita dalam hati nak sehilang nikmat orang tu. Tak kira nikmat agama ko, nikmat dunia ko, tak kira. Tu pucuk. Satu. Yang kedua, dia panggil riak.
Dalam ilmu tasawuf ni dia panggil riak. Gapo riak? Riak ni dia buat amal baik supaya dipuji oleh orang. Itu riak. Amal baik ni amal kebajikan lah. Kalau amal hak tak saku paut kebajikan, tu tak apa. Kita berasa rumah kita comel pada rumah orang lain, jadi dia salah rumah comel sungguh. Dia tak boleh ni riak dalam perkara agama. Kita semaya nak seorang puji, kita sedekah nak seorang puji, ni tak boleh. Kan? Kalau kita makan gulayan nak seorang puji kita makan gulayan, tak apa makan ke. Nah, kita nak beli kereta ke mahal, kita pergi ada nak seorang puji, tak apa. Selagi kita tidak mengaitkan orang. Tapi bab agama ni tak boleh. Dia sensitif. Bab agama ni pasal setiap kebaikan yang kita buat, Allah janji dengan pahala. Jadi bila kita ada riak, angung. Dan yang kedua riak. Riak tu maknanya supaya dipuji orang dengan amal kebajikan. Benda amal kebajikan kita nak seorang puji, tak boleh dia. Nah, kalau kita tanya dia nak seorang puji, tak apa, aneh. Amal kebajikan ni tak boleh. Yang ketiga, ujub. Apa dia ujub? Ujub ni dia membilang besar akan dirinya dan kelakuannya. Dia panggil ujub. Dia bukan takabur. Takabur lain. Ujub ni dia perasan. Jenis perasan. Dia perasan kalau semayang enggak, dia perasan dia lah molek kali. Kalau pergi masjid, dia perasan dia lah rajin kali, orang lain malah berlaku. Ujub ni dia membesarkan diri atas perbuatan dia. Supaya ilmu, contoh dia pergi ngaji Quran. Bila dia ngaji Quran pandai, dia berasa orang lain tak kena berlaku. Ini tiga perkara ni lah puncuk orang lain tu jadi ikut mudah. Maka bersungguh-sungguhlah pada membersihkan hatimu daripadanya tiga perkara. Kata Imam Ghazali, cuba kita berusaha sungguh-sungguh nak sehilang tiga penyakit. Kan tiga penyakit ni lah punca segala kejahatan. Orang sanggup bunuh orang, kira apa? Kan rezeki. Kan rezeki. Toleh tengok orang ni berjaya, orang ni senang, dia bunuh orang. Punca rezeki. Punca rezeki. Kan? Kerana apabila kamu telah dapat membersihkan hatimu daripadanya tiga perkara. Tiga perkara tadi. Kamu akan mengetahui cara untuk menjauhkan diri daripada sifat keji yang lain. Sifat keji yang lain daripada bahagian muhlikat. Muhlikat ni perkara yang membinasakan. Maknanya kalau kita boleh kawal, boleh kontrol tiga perkara ni, kita boleh cuci, hak lain mudah. Banyak lagi benda-benda yang membinasakan ibadat ni. Tapi tiga ni lah usah. Tiga ni lah. Kalau tiga ni kita boleh handle, hak lain mudah. Jika kamu lemah yang ini, kalau kita lemah tak mampu nak buat penyakit deki, penyakit riak, penyakit ujub. Kalau lemah nak jaga tiga perkara ni tak mampu, maka yang lain lebih lemah lagi. Kalau hak ni tak mampu, hak lain tak mampu juga. Hak ni wasa payah, hak lain pun payah lagi.
Dan kamu janganlah menyangka bahawa apabila kamu sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, berarti kamu telah selamat daripada segala sesuatu. Mana suatu ni segala dosa yang berbahaya, sedangkan di hatimu masih bertapak sifat hasad, riak dan ujub. Maknanya apa? Imam Ghazali pesan pada kita, katalah kita ni ngaji pandai, kan? Kita rajin semaya jemaah, rajin tadabbur Quran, rajin tadarrus, kan? Misalnya katanya. Jadi bila kita rajin benda yang baik tadi, Imam Ghazali kata jangan kita sangka dengan sebab kita pandai baca Quran kita selamat daripada 3 penyakit tadi. Bahkan orang yang ada ilmu lebih mudah deki pada orang lain. Bahkan orang ada ilmu lebih riak daripada orang lain. Bahkan orang ada ilmu lebih ujub daripada orang lain. Manjang kita sahur beres dah. Aku ada ilmu ngaji Quran apa kali khotar beres dah. Jangan. Takut di sebalik kejayaan kita tu 3 sifat tadi. Kita tak boleh cuci. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasum muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsih. Maksud ada 3 sifat yang membinasakan seseorang. Ini adik. Nabi kata ada 3 perkara penyakit yang boleh membinasakan seseorang. Kita lah, seorang tu kita. Mana dia 3 perkara sifat yang membinasakan diri sendiri? Yang pertama, sifat bakhil yang dipatuhi. Sifat bakhil ni kedekut. Yang dipatuhi maknanya perasaan bakhil yang diikuti mana? Seperti contoh-contoh. Dia tidak menunaikan hak Allah dan tidak menunaikan hak manusia. Kalau kata hak Allah, contoh macam mana? Hak Allah, contohnya bayar zakat. Bayar peterah, zakat tu. Oleh kerana dia bakhil, dia kedekut, dia berasa sayang nak bayar terus 8 riyal. Kan? 8 riyal ni buat beli banyak karut dah boleh. Ataupun harta dia ni siapa ni sok zakat. Sayang nak bagi zakat. Jadi perasaan bakhil tu diikut, dituruti. Dia pun tak bayar terus, tak bayar zakat. Itu hak dengan Allah. Dan hak dengan makhluk, contohnya orang bakhil yang ikut perasaan ni, dia tidak tunai tanggungjawab dia. Contoh kalau dia ada isteri, dia tak beri belanja pada isteri. Pasal apa? Dia bakhil. Bini dia kata beli kat lauk-lauk. Mari dulu beli habis dah. Mari dulu. Bakhil. Walah itu hak sesama manusia. Hak suami pada isteri, hak bapa pada anak. Dia bakhil. Anak dia pakai kasut pergi sekolah, terbuka dah kasut depan tu, tubik jari 5-5. Tubik jari, soyok. Anak dia kata, ayo beli kasut baru, ayo.
Dah lima dah jari tubik terbuka depan. Ayah dia kata kan, pakai hak tu lah, hak tu boleh lagi tu. Molek lagi. Ya lima dah jari tu. Malah itu hak sesama manusia. Kita sebagai bapak dengan anak. Oleh kerana sifat bakhil, dia sayang. Walau itu hak kita. Tanggungjawab sebagai seorang bapa. Nah. Itu bakhil yang diikut. Yang kedua, cara membinasakan diri kita sendiri. Hawa nafsu yang diikuti, maknanya menurut apa yang diperintah oleh hawa nafsu. Nafsu kata, gila judi ya jarang sekali. Nafsu kata, minum arak kat sekali. Ni dia main TO, tak ada kawasan langsung. Mari polok kita tersamai sekarang ni skema polok sahar. Kan? Skema mari. Ni sahar ni untuk banyak. Jadi oleh kerana nafsu ni nak sangat, nah masuk sahar. Akhirnya terak tipu orang. Ini nafsu dia. Kan ikut nafsu. Walah kalau dia tak masuk sahar, dia senedah oleh makan minum dah. Akhirnya. Kerana dia ikuti. Yang ketiga, Yang ketiga, cara membinasakan diri, Nabi kata, niat Nabi kata ni, merasa bangga dengan diri sendiri. Merasa bangga dengan diri sendiri itu yakni orang yang berasa lebih baik, diri dia lebih baik. Itu bangga ni. Dia berasa lebih baik diri dia pada diri orang. Walaupun perbuatan dia buruk. Dia buat tak kena, tapi dia rasa baik dia pada orang. Kalau orang ada penyakit ni, binasa diri sendiri. Nah, patutnya apalah salahnya kita belajar dengan orang. Kalau kita berasa kekurangan, kita belajar dengan orang. Tapi oleh kerana dia ada perasaan bangga, dia tak boleh nak tanya orang, tak boleh nak minta tunjuk ajar orang, tak boleh. Ni bahaya ni. Kan? Ijab mana ujub lah, ujub. Dia buat tak betul. Tapi dia nak tanya orang tak boleh, dia ego. Supalah orang zaman dulu dia tak ada ilmu. Nah, dia ambil papas keping, dia nak buat ngayuh perahu. Zaman dulu orang naik perahu tak ada lagi motor-motor buk ni. Kan? Perahu. Nak buat pendayung ke papas keping tu. Tapi dia tak ada ilmu. Dia ambil parang, dia takai. Orang tanya nak buat gapo tu. Dia kata nak buat ngayuh perahu, pendayung. Papas keping lah. Nak buat bentuk tu. Oleh kerana tak ada ilmu, duk takai, lama-lama jadi halus. Tak sesuai dah buat pendayung perahu, kecil je. Bila kecil, orang kita tegur. Kata nak buat pendayung perahu, kerana kecil itu. Dia kata nak buat sodek nasi pula. Dia kata. Nak buat sodek nasi. Sodek nasi. Kan? Buat sodek pun tak berhenti juga duk sengai. Lama dia tak jadi sodek. Orang lain tanya pula, tu nak ajar. Tapi oleh kerana ego, nak sodek kerana kecil itu, dia kata biar nak panggil ikan pula dia. Nak panggil ikan dah tinggal betul dah kayu. Nak perangai belah dua, kepit ikan bakar. Nak royaknya, ego dia tu. Patutnya, aku tanya orang lagu mana, nak buat pendayung perahu. Pasal apa oleh kerana keegoan ni, walaupun dia tak erti, dia nak tanya orang tak boleh. Dia takut orang kata dia ni mengaji dengan orang. Ini sifat ni ijab, dia panggil ujub. Kalau ada sifat ni pada kita, kita yang binasa. Orang lain tak ada apa.
Maka lalu tu Nabi suruh buat. Nah, penyakit ijab maknanya membanggakan diri, buat. Kita tak reti, kita kena ngaji dengan orang, tanya. Kan? Kita tak reti, kita nak tanya. Jangan kita ego, maklum tanya orang. Lama tak jadi. Kita yang binasa diri kita sendiri. Ni 3 perkara ni muhlikat, membinasakan diri kita sendiri. Jadi yang pertama tadi hasab, deki. Nah, deki. Daripada 3 tu deki, riak, ujub. Yang pertama hasab. Imam Ghazali nak beri pencerahan lagi. Ada pun sifat hasad, sifat dengki adalah cabang daripada sifat bakhil. Mana dia ada kaitan. Berpunca daripada ada perasaan bakhil yang dikedekuk, lahir hasad, dengki. Kerana orang yang bakhil itu ialah orang yang tidak mau memberi sesuatu yang ada di tangannya, benda hok duduk dalam tangan dah. Nak tolong orang kau, nak derma kau, nak sedekah kau. Maka dia bakhil nak memberi sesuatu yang ada di tangan, hok ada dah, kepada orang lain. Dia bakhil. Sedangkan benda tu dituntut oleh agama. Contohnya bayar zakat tu. Bayar zakat. Nah, dan dari sudut maruah ni katalah kita suami, kita ada isteri, maruah kita kena beri belanja pada isteri. Tahu kena suruh isteri beri belanja kita, jatuh maruah pula. Maka walaupun benda ni boleh menjatuh maruah, oleh kerana bakhil ni dia sayang nak. Orang minta dah, minta lah sikit, tolonglah. Orang minta pun dia tak uji. Apa salah orang tak minta? Ini orang bakhil. Nah, jadi bakhil apa ni, deki ni berpunca daripada bakhil. Jadi bila dia tengok orang lain sedekah, contoh ni. Nah, dia tengok orang lain sedekah, orang lain derma, dia ni bakhil. Nah, dia sayang. Bila dia sayang, dia tengok orang derma, hati dia niat mana? Minta lah biar orang tu tak sedekah. Dia nak support dia juga. Dia tengok orang derma, dia niat hati, minta lah jangan pakai uwi, jangan pakai uwi. Walau dia seorang atau sewi, minta lah orang lain jangan uwi, jangan uwi. Jangan uwi support dia juga tak sewi. Terki dia. Dan syahih ialah orang yang bakhil dengan nikmat Allah Ta'ala. Bakhil dengan nikmat Allah. Yang ada dalam perbendaharaan Allah, bukan dalam pendaharaannya. Hak Tuhan pun dia bakhil. Hak Tuhan pun dia bakhil. Daripada tercurah kepada hambanya Allah, maka syahih ini lebih dahsyat daripada bakhil. Ya adik-beradik lah, adik abang. Tapi syahih ni lebih dahsyat lah. Kalau kata bakhil ni, setakat dia sayang hak dia ya. Sayang nak beri hak dia kat orang. Dia bakhil. Syahih ni, hak orang pun dia sayang lagi. Tentu hak orang. Kan? Hak orang. Contohnya, zakat terus. Zakat ni hak orang. Bukan hak kita. Kita kena beri kau. Sayang lagi. Dan hasub mana pendeki ialah orang yang merasa tertekan bila Allah mencurahkan nikmat daripada perbendaharaan kudrat Allah ke atas seorang hambanya Allah. Contohnya ilmu. Ini deki. Deki ni dia tengok orang lain dapat ilmu. Kalau periksa dapat cemerlang, dia tengok orang lain luluh, dia pun duk cita-cita dalam hati, minta lah biar orang tu tak luluh. Biar dia tak luluh juga tak apa, asal orang tu tak luluh juga. Tu hilang nikmat kan. Tengok orang pandai, dia duk niat dalam hati, bilalah orang tu nak bodoh.
Atau harta. Dia tengok orang harta banyak, dia cerita dalam hati, bilalah nak kena ropok dia tu. Nak kena ragu. Kan? Atau kecintaan di hati manusia. Dia tengok satu orang ni ramai orang pengikut dia. Nah, satu orang ni pengikut dia ramai. Oh, ramai penyokong dia. Dia pun deki. Dia deki. Kan? Dia tengok ramai orang kasih ke orang tu, dia pun mari deki. Nak sehilah, mintalah biar orang tak ikut dia. Atau apa-apa habuang daripada Allah, contohnya naik pangkat. Kalau sama kerja, dah sama kerja, kawan dia ni naik pangkat, dah boleh jadi timalan, kau boleh jadi pengaruh. Dia ada deki dalam hati. Deki lah ke mana? Sehingga ia suka kehilangan nikmat itu, nikmat yang orang dapat tu, dia cita-cita nak sehilang daripadanya, daripada seorang hamba yang naik pangkat dan sebagainya tadi. Walaupun ia orang yang dengki, tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada kehilangan nikmat tersebut, kita kisah. Dia duk cita-cita dalam hati dia, bilalah orang tu nak sakit, biar dia sakit juga pun tak apa, asal orang tu atau asal orang tu sakit. Pasal orang ni segar, sihat. Dia tak ada kata mintalah sihat orang tu boleh kat aku, biar sakit boleh dia. Ya? Asal orang tu hilang sihat, biar sihat tak boleh ke dia pun tak apa, asal orang tu hilang. Ini deki. Nah. Maka sifat hasad adalah kesudahan kejahatan. Mana kesudahan, kemuncak. Nah, sifat hasad ni kesudahan kejahatan. Akhirnya, nah, dalam kebinasaan baloh sana, nah, ropok, curi, ragu, kan deki. Tengok orang sini. Nah. Maka kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Maksud hadis, sifat hasad itu memakan segala kebaikan seperti api memakan kayu api. Kita cari kayu kering, dicucuk api, sebentar jadi abu, habis kayu nyawa kita. Maka begitulah pahala kebajikan kita, kebaikan kita, wak kita semayang, kita poso, apa kita deki kok orang, pahala poso, pahala semayang kita habis. Poso kita sah, tapi pahala hang, pahala hang. Jadi kan tak ada guna. Orang yang mula-mula deki atas dunia ni, iaitu Qabil, anak Nabi Adam. Qabil, dialah manusia yang pertama deki. Nah, Qabil dengan Habil. Maka Qabil ni dia deki kepada saudara dia nama Habil. Oleh kan deki ni, akhir dia bunuh. Dia bunuh Habil. Adalah manusia yang pertama, nah, dia melakukan pembunuhan pucuk. Jadi ngajaran pada kitanya, Imam Ghazali nak ajar pada kita supaya kita buat. Nah, cari jalan aku mana nak mengobati. Nak mengobati penyakit deki ni. Nah, jangan deki. Patut kita tengok orang kita doa biar orang tu selamat. Baru tu hari kita selamat. Nah, ada orang deki, dia ni doa ke orang suruh mati. Dia ni duk gila ke bini kawan tu. Cerita. Dia nak ke bini kawan tu. Dia kata bila lah tu lelaki dia nak mati, aku nak ambil janda dia. Duk doa seorang mati. Nah, dia tak si bini orang. Akhirnya mati dia dulu pada tu lelaki kawan tu. Tikah 15 tahun. Mati dia. Mati pula ngeri yang tepuh ke kereta. Dia langgar. Dia doa seorang mati kerana dia nak ambil bini orang tu. Nah, tak boleh kita kena doa orang panjang umur baru tu hari kita panjang umur.
Kita kena doa orang sakit biar sihat, baru Tuhan bagi kita sihat. Jadi kalau kita doa keburukan pada orang lain, lama-lama kita dulu kena keburukan pada orang lain. Mudah-mudahan jadi pengajaran kepada kita. Wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana wala haula wala quwata illa billahil aliyyil